Jom melukis budak kecil ni mengamuk. Saya rujuk melukis gestur basuh badan ni dan saya pilih dia mengamuk. Kita mulakan dengan lakaran dulu. Saya lukis dulu gestur basuh badan dia. Lepas dah siap, kita padam dia. Okey, saya akan rujuk melukis perempuan pula. Saya nak lukis nak kecil ni. Senang kan, ada buku best melukis ni. Kita rujuk je. Lepas tu kita cubalah lukis. Saya pun tak pandai nak lukis, tapi saya cuba je. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. Dah siap bahagian muka dia, kita akan lukis pula bahagian badan dia. Untuk badan dia ni kan, saya lukis je balik mengikut lakaran yang kita dah buat tadi. Saya lukislah baju dan bahagian kaki dia yang tengah mengamuk tu. Akhir sekali saya akan buat ekspresi muka dia. Saya rujuk buku melukis ekspresi yang dia menangis. Okey, budak kecil perempuan ni dia menangis dan mengamuk disebabkan dia punya aiskrim favourite dia jatuh. Ni saya lukislah dia punya aiskrim yang terjatuh bergolek tu. Terus betul budak ni menangis ya. Dan ini hasil dia lah. Okey lah kan. Kalau korang nak belajar melukis karakter juga, boleh dapatkan di bawah.